Maka adalah dengan ini saya mengisytiharkan bahawa tarikh Hari Raya Puasa bagi negeri-negeri seluruh Malaysia telah ditetapkan pada hari Isnin 31 hari bulan Mac 2025. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan rahmat dan kasih sayangnya kita dapat bertemu lagi pada bulan Ramadan pada kali ini. Semoga puasa kita pada tahun ini diterima dan mendapat rahmat dari Allah Subhanahu Wa Taala dan kita dapat meneruskan kehidupan seharian sebagai khalifah di bumi Allah ini dan diberi peluang untuk bertemu lagi di Ramadan yang akan datang, insya-Allah. Perginya Ramadan diganti dengan Syawal sebagai tanda kemenangan kepada umat Islam ini kerana Allah Subhanahu Wa Taala telah menegaskan sebagaimana firman-Nya dalam surah Al-Baqarah ayat 185 yang bermaksud, dan hendaklah kamu menyempurnakan bilangan puasa pada bulan Ramadan dan hendaklah kamu bertakbir mengagungkan Allah apabila berhari raya kerana Allah berikan hidayah kepadamu. Saya Muhammad Arif Irhad Idris mewakili Ahli Jawatankuasa Surau sebagai Ketua Pemuda dan Unit Media ingin mengucapkan Selamat Hari Raya Aidilfitri, maaf zahir dan batin buat seluruh penduduk Taman Semi Indah. Semoga lebaran ini lebih bermakna dan bersama keluarga. Semi Indah mengucapkan Selamat Hari Raya Aidilfitri. Kesempatan ini saya mewakili AJK Surau Ar-Rahman Taman Semi Indah ingin mengucapkan selamat menyambut Hari Raya Aidilfitri pada seluruh umat Islam, khususnya kepada ahli-ahli karya Surau Ar-Rahman Taman Semi Indah, di mana hari ini Allah telah menyuruh kita supaya menyambutnya dengan penuh kegembiraan bersama keluarga dan bersyukur atas segala nikmat yang telah Allah berikan. Saya ingin berpesan dalam kesibukan menyambut Syawal ini, saya menyuruh kepada semua ahli karya Surau Ar-Rahman Taman Semi Indah agar bijak berbelanja dan tidak berlebih-lebihan dan bersederhana dalam menyambut Syawal ini. Sewajarnya Syawal yang bakal menjelma ini akan disambut dengan penuh kesyukuran dan kesederhanaan. Sama-samalah kita menyemarakkan Hari Raya Aidilfitri ini dengan menziarahi ibu bapa, sanak saudara, sahabat handai serta mengukuhkan silaturahim di antara kita. Selain dari itu, bagi yang akan pulang ke kampung halaman, juga saya mengingatkan kepada semua agar sabar dan berhati-hati ketika memandu. Semoga perjalanan anda semua selamat sampai ke destinasi dan ingatlah kepada orang yang tersayang. Akhir kata, saya sekali lagi ingin mengucapkan Selamat Hari Raya Aidilfitri dan maaf zahir dan batin. Diharapkan ukhuwah yang terjalin di antara kita akan diperkokohkan lagi dengan limpahan dan kurnia daripada Allah SWT. Semoga Syawal ini menjadi kita hamba yang lebih bertakwa dan lebih kuat melaksanakan tanggungjawab kepada agama. Semoga kita akan bersama mengimarahkan surau kesayangan kita dan semoga Allah memberi petunjuk dan hidayah agar kita setiap waktu dapat berada di Surau Ar-Rahman ini. Selamat Hari Raya Aidilfitri. Maaf zahir dan batin. Sekian, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.